Kita dah jumpa balik soalan daripada Anis ni. Kenari Aerosport katanya ada dua soalan. Yang pertama, minyak hitam selalu berkurang. Tapi tengok di bawah atas lantai tak ada pula berlaku tumpahan minyak. Betul. Jadi adakah sebab berlaku kebocoran di mana-mana bahagian kereta? Okey, itu jawab satu dulu. Okey, silakan. Okey. So, kerana apa pengurangan minyak pelicin ni? Kita tak ambil, dia tak ada bocor, dia tak ada leaking mana-mana, tapi dia hilang. Nombor satu, kepanasan melampau kepada enjin. Kedua, kepanasan menyebabkan minyak pelicin akan masuk terus ke luang, dipanggilkan exhaust pipe, dipanggilkan exhaust manifold. Yang ketiga, kita kena pergi, kan lubang exhaust kan, kita ambil jari kita, jangan risau, kotor hitam sekejap je. Kalau pakai benda lain tak boleh. Ambil kain, tisu, bulut tangan kita, pergi ambil dengan tisu. Tak jadi. Kena dengan tangan betul. Ambil tangan, kita ambil, cocok dalam lubang exhaust tu, korek. Kita tengok ada minyak ke tidak dalam carbonize. Kalau ada kepakan karbon yang hitam-hitam tu berminyak, habislah kita punya piston ring. Valve seal kita dah out. So minyak kita berlari masuk ke dalam exhaust pipe. Kerana exhaust kepanasan menyebabkan untuk sampai ke tail exhaust lambat. Itu sebab pagi-pagi kita start enjin mesti keluar asap sekejap. Recikkan air yang paling banyak, akan recik air. Lepas tu air tu bercampur apa? Adakah air saja atau air campur carbonize atau air campur dengan minyak? Kena pindah, kena minta, kena tengok. Itu sebab jangan kita menghalakan tail exhaust kita tu ke tembok dinding warna putih. Nanti kita start boom boom, kat tembok tu bulat dia warna hitam. Lepas tu dia kecil-kecil. Tak boleh. Tak boleh. Dan soalan kedua? Soalan kedua